Sekarang kau apa? Oh, ngam ni. Nak malam dah ni. Bukan malam dah, nak malam. Korang dengar tak? Okay. Malam ni aku rasa aku nak buat job lah. Dah lama tak buat job lah. Kereta ada tak? Kereta job aku. Ui, ada coy. Cantik lah. Okay. Berabuk tu. Berabuk tu. Tu bawah. Berabuk lah. Lama tak buat job. Okay. Siap-siap untuk malam ni. Aku ada target kedai tu, kedai Speedmart. Speedmart lah, dapat beratus-ratus cukup lah. Tak banyak. Tukar baju lah. Siap-siap terus. Cantik. Nak buat job lah. Kantai lah kan. Jalan-jalan tu. Kalau ngam tak ada orang, pergi terus hemat duit orang tu. Oh, ngam-ngam. Mak dekat sini je. Saja pusing je jauh. Cermin pernah gelap. Cun lah tu. Aku tengok kedai buka. Kedai hemat kedai. Tu dia. Tengok kedai. Geram aku tengok. Tak apa. Leh. Terhebat malam ni. Tunggu tu ada orang. Dah boleh ni. Okay. Aku nak pergi rembat sekarang. Jadi kena lari pada polis pula. Saya kata ni aku dah setting. Kasi racing. Okay, cun. Api macam ni sebab nak belah tu sekejap lagi. Kau bagi duit sekarang? Kau bagi fak? Takut tak? Kau bagi duit sekarang? Kau bagi duit. Tembak kopok korang. Nampak kopok korang dah kena tembak. Nampak KitKat semua dah kena tembak dengan aku. Kecai satu kotak. Nak kotak rokok korang kena. Tahu pun. Jatuh cantik lah. Gerak. Dah lama tak baca. Kena lari ikut ni. Tolong jaga tu pula. Ngam. Buat lari aku. Dah biasa lah dengan jalan-jalan macam ni. Kontak. Lama bahaya. Kotor kata aku.
Santai lah. Cuba cakap balik rumah. Kontoi lah. Okey. Cun. Balik terus. Boleh lah. Aku beli lauk lah ni. Lapar eh. Tak boleh. Dalam. Jangan bahal. Okey. Ngam. Masuk terus. Kantai lah. Payah betul. Tukar baju. Okey. Okey, Cun. Kurang ikan. Nak ikan dengan minum air teh. Tak elok kena yarak. Sedap. Nanti aku buang dulu. Kalau minum arak, haram tak minum arak. Tato aku ni, tato singgam tau. Kau tengok ingat tato betul tak? Nak ikan betul-betul rai kan ni. Apa benda? Masa kawan aku letak test lah. Wih, macam tu. Apa ni? Wih. Aduh, Allah. A few moments later. Aik, kat mana aku ni? Wih, aduh. Wih, pening wih. Dia macam pening ni. Wih. Hai. Kat mana aku? Pening tu. Macam mana ni? Kat mana aku? Aku tak tahu tu tempat ni. Assalamualaikum kak. Aku tak tahu tak ni kat mana. Okey, palau tak apa. Dah rasa lah. Aduh mak, menyesal lah aku rasa benda kawan aku ni. Tak situ pula. Aduh mak, aduh. Apalah aku bau. Langsung sangat bau kan. Macam mana? Alamak. Weh, pening lagi tu. Aduh. Aku ingat ada orang tadi. Aku ingat jauh lagi kereta tu aku nampak macam dua tu. Minta tolong akak tu. Kak, tolong kak. Kak apa lelaki? Tolong bawa saya ke rumah kak. Tolong kak. Boleh kak? Kak. Sorry lah, panggil dah akak marah. Ni bawa kak. Boleh kak tolong tumpang kak? Kak. Apa Aduh, boleh lenyek.
Aduh. Hei. Hei. Aduh, sakit aku. Aduh, aku kotak ICU tadi. Ya. Rumah bang, rumah. Okey, kat rumah dekat Kuala Kangsar. Cantik abang. Cantik abang. Terima kasih bang. Lama tak tengok mak aku kan. Kau ni letak. Sial tu. Malah aku. Sekarang aku nak pergi tidur. Sedap ni tidur. Kedai buka dah, nak rompak lah. Cantik lah. Okay, pistol bawa. Kau bagi duit sekarang. Kau bagi sekarang, aku tak tembak kau. Kau nampak bateri kau pecah. Kau nampak cuki-cuki kau ni? Pecah kan cuki-cuki kau? Kau lambat sangat. Gula tic-tac. Twist. Terlambat. Yarak ni pula. Kenapa kau jual ni? Haram ni. Kenapa kau jual yarak haram, kau tahu tak? Astaghfirullahaladzim, haram. Ini apa je nama ni? Apa ni? Astaghfirullahaladzim. Ini pun sama juga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wait. Kau lalu apa? Kena koma pada muka kau. Aku dah bagi orang koma lah pula. Alamak, dia macam tu lah pula. Pisang. Kereta pula aku tak bawa. Polis. Alamak, jangan. Alamak, ya Allah. Menyesal aku rompak, ya Allah. Alamak. Tu, ya Allah, helikopter pula. Tak nak. Aku tak nak. Aku tak nak kena rompak. Aku tak nak rompak dah. Aku dah tak nak rompak dah. Ya Allah. Menyesal. Jangan. Aku tak nak mati. Aduh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hai. Mimpi punya. Alamak. Dunia betul ni. Kawan aku. Alhamdulillah. Aku dah tak nak bekerja haram lagi. Tak nak dah buat kerja ni lagi. Aku tak nak bekerja haram. Terima kasih ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Alhamdulillah.